Lepas tu kita nak jadi jahat ni, dia macam teringat mak ayah tu, pengorbanan ibu ayah, macam mana dia susah-susah pun sanggup hantar sekolah hidayah tu. Lepas tu bila zaman sekarang ni kan, kita kan pernah pernah jatuh kan dalam bisnes kan, orang tanya kenapa tak pindahkan anak sekolah biasa. Anak saya kan sekolah international Islamic Dekat Johor dekat Johor, dekat Bandar Dato' On. Oh, sekolah international. Anak-anak saya sekolah international Islamic semua sekali. Berapa orang? 4 orang. Saya nak 6 orang. Tapi yang sekolah 4 orang, 2 kan kecil lagi. Semua sekolah international? Sekolah international Islamic. So masa zaman saya struggle, satu benda yang saya pegang pada diri saya dengan suami, satu benda yang kita takkan tarik. Benda lain kita semua boleh tarik. Kita takkan tarik adalah pendidikan anak-anak. Sebab kita nak membina syahsiah tu. Sebab benda membina environment tu bukan benda yang senang, tau tak? Kita dah busy dengan kerja. So kalau siapa jaga, tolong tengokkan anak kita solat ke tidak, siapa nak tolong tengokkan? Memanglah kita bukan kita serahkan pada cikgu. Sekurang-kurangnya cikgu pun pantau. Lepas tu bila anak tu dekat sekolah benda yang sama, culture yang sama, balik rumah culture yang sama. So saya nak anak-anak saya buat dalam keadaan yang tenang. You orang mahal kan? Mahal lah dok, mahal. Masa zaman saya struggle beberapa tahun lepas ni, saya tak berjaya pun nak ambil report card anak sebab saya tak boleh bayar yuran. Oh ya. Tapi bila dia macam apa, kita boleh bayar yuran tapi tak boleh bayar pada waktu yang, sebab kan cikgu lambat sikit kan cikgu kan suruh bayar sebelum ambil report card. Faham. Tapi kita tak lepas lah. Sebab tu tak boleh ambil lah report card. So tak tahulah anak punya perkembangan tu macam mana. Cuma tanya-tanya cikgu gitu je lah, anak okey tak. Tapi tetap nak bertahan juga kat sekolah. Tetap nak bertahan. Itu benda yang kita orang pegang, macam tetap nak bertahan. Ramai dah orang cakap keluarkan lah. Kereta semua ambil lah. Allah nak bagi, nak tarik-tarik lah. Kita minta satu je, Allah staykan anak kat sekolah yang kita hantar tu. Sebab saya malu dengan mak ayah. Mak ayah saya dulu tak ada apa-apa. Dia orang lagi susah. Tapi dia orang lagi susah. Tapi dia orang sanggup nak hantar kita orang sekolah tu. Takkan saya nak give up.